in lam taf'al fama Bagus. balagta risalatah. Lam ada sabdu. Oh, Kalau kena tekankan bacaan. Fama ballagta. Fama ballagta. Bukan baca fama ballagta. Dia kena tekan ballagta. Okay, lagi sekali Khadish. wa in lam Yang ni taf'al jangan dengung. fama. Yang ni idgham bila gunnah. Tak boleh wa il. Jangan dengung. Wa illam. Wa illam. Idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Masuk je. Wa illam. Masuk tanpa dengung. Wa illam. Beza dengan ni, lam yang kat sini dia tekan dan beratkan bacaan. Yang ni tak perlu tekan dan beratkan bacaan. Yang ini idgham bila gunnah, masuk sahaja tanpa dengung. Yang ni kena tekan dan beratkan bacaan. Tu beza. Lam sabdu kat sini cara bacaan dia lain. Lam sabdu dekat sini cara bacaan dia lain. Okey, dekat sini lam yang bersabdu ni bacaan dia sebab dia adalah hukum nun sakinah. Kena baca idgham bila gunnah, masuk alif ni masuk ke dalam huruf lam tanpa. Kalau dekat sini ba tekan dan beratkan bacaan dekat atas huruf lam. Ballag ballag ballagta. Yang ni wa illam wa illam. Okey. Okey, lagi sekali Khadish. Wa in lam Bagus. taf'al fama balagta Bagus. risalatah. Ulang balik. Risalat. Risalatah. Masya Allah, bagus. Very good Khadish. Allahu ya'simuka minnas. Minan. Okey, cara bacaan kena betul. Wajibul gunnah, 2 harakat. Lagi sekali Khadish. Allahu ya'simuka minan nas. Minan tu dengung. Minan nas. Nas tu membaca 2 atau 4 atau 6 harakat, tapi lebih baik kena baca 4 harakat. Okey. Minan nas. Nun sabdu tu wajibul gunnah. Lagi sekali Khadish, minta maaf. Allahu ya'simuka minan nas. Masya Allah, bagus. Very good Khadish. Inna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Masya Allah, bagus. Very good Khadish. Khadish, in tu apa harakat Khadish? Inna. Berapa? 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Wajibul gunnah. Okey. Kalimah Allah berapa harakat? Innallaha berapa harakat Khadish? 2. Kenapa baca 2? Sebab kalimah kalimah Allah wajib baca 2 harakat sama ada kita wasal ataupun waqaf. Boleh ke? Lagi sekali Khadish. Inna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Khadish, lagi sekali minta maaf. Inna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Okey, Masya Allah, bagus. Very good Khadish. Berapa harakat ni Khadish? Berapa harakat? 2. Okey. Bagus, terbaik baca berapa harakat? Rin.
4. 4 harakat. Bolehkah Khalij? Okey. Boleh. Okey Khalij. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Fama. Bagus. Fama. Bagus. Lahum. La. Bagus. Yun. Bagus. Minun. Okay, Masya Allah, bagus, very good. Okay, sekarang ni Ustaz dengar tadi Izzat Azmi baca home. Jangan baca home panjang tau. Dia kena pasal 1 harakat sahaja. Fama lahum. Fama lahum. Okay. Fama lahum. Okay, kena baca panjang ma ni. Hum, jangan baca panjang. Okay. Lagi sekali, Izzat Izmir. Fama. Bagus. Lahum. Bagus. La. Bagus. Yun. Okay, Minun. Masya Allah, bagus, very good. Izzat Azmi baca bagus dah. Cuma waktu nak baca yuk pun tu pun sama. Jangan baca panjang macam home ni. Yuk. Okay, bukan huruf ain, dia huruf hamzah. Hamzah sakinah. Kena baca yuk. Cuba sebut yuk. Yuk. Bukan yuk. Kena baca yuk. Yuk 1 harakat sahaja. Yuk. Yuk. Lagi sekali. Okey, bagus. Okey, sekarang ni Izzat Azmir. Okey. Lagi sekali. Fama. Bagus. Fama. Bagus. Lahum. Bagus. La. Bagus. Yuk. Bagus. Minun. Okay, Masya Allah, bagus, very good Izzat Azmir. Cuma Ustaz masih lagi dengar ada yang baca yok. Bukan yok. Dia kena baca yuk. Yuk, beza tau. Yok dengan yuk. Yok dengan yuk. Beza sangat. Okay, Ustaz nak Izzat Azmir baca sama-sama. 1, 2, 3. Fama. Lahu. Bagus. La. Bagus. Yuk. Masih ada yang baca. Okay, masih ada yang baca yok tadi tu. Okay, Izzat Azmir baca dalam bulatan. 1, 2, 3. Yuk. Lagi sekali. Lagi sekali. Yuk. Lagi sekali. Yuk. Yuk. Lagi sekali. Yuk. Siapa baca? Okay, Izzat baca Izzat. Izzat. Bukan yok Izzat. Yuk. 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 Mulut muncung. Yuk. Yuk. Cuba tengok mulut Ustaz. Yuk. Yuk. Izzat baca Izzat. Ikut yang dalam bulatan tu. Yuk. Izzat baca ain tau. Izzat baca huruf yuk. Huruf ain. Dia baca huruf ain. Sengau masuk dalam mulut. Sorry. Yuk tu 100% mulut keluar dekat mulut. Bukan keluar dekat hidung. Kalau yuk, suara 50% keluar kat mulut, 50% keluar kat hidung. Yuk. Cuba tengok. Kalau Izzat baca yuk, kalau tekan hidung, dia akan jadi sengau. Yuk. Yuk. Itu salah tu. Bukan, tak boleh sengau. Bacaan alif sakinah, alif mati tak boleh sengau. Dia mesti yuk. Kalau tekan picit hidung pun dia akan jadi bunyi mani juga. Yuk. 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 Dia tak sengau sebab tak keluar kat hidung. Suara dia akan keluar dekat 100% kat mulut.
Lagi sekali Izzat. Yang yuk je. Lagi sekali Izzat. Yuk. Lagi sekali. Yuk. Lagi sekali. Okey, bagus. Okey, sekarang ni Izmir. Baca pula Izmir. Dengan bulatan. Yuk. Bagus. Yuk. Okey, bagus. Izzat Izmir baca sama-sama. Fama. Bagus. Lahu. Bagus. La. Bagus. Yuk. Minun. Masih ada baca yuk. Baca lagi yuk. Izzat baca Izzat dari awal. Fama. Bagus. Lahu. Bagus. La. Yuk. Minun. Masya-Allah, bagus, very good. Okey, Izmir. Fama. Bagus. Lahu. Bagus. La. Bagus. Yuk. Minun. Okey, masya-Allah, bagus, very good. Izzat Izmir, okey? Sadaqallahul azim. Masya-Allah, bagus, very good. Bagus. Okey. Okey. Okey, yang ni hu dah betul dah. Sekarang ni kita nak sebut huruf yang kedua selepas hu ni. Macam mana Iman? Dia huruf nun. Han. Okey. Khon hampir tepat. Bukan khon. Dia kena mulut muncung. Mulut. Khu. Mulut Iman kena sambungkan khu dengan nun tu. Khun. Macam tu Iman. Lam. Bagus. Hun. Bagus. Masya-Allah, bagus juga Iman. Iman, hu jangan panjang Iman Satu harakat saja. Lam. Hun. Hu. Lam ahun. Bagus. Okey, lagi sekali Iman. Lam ahun. Bagus. Masya-Allah, bagus, very good Iman. Seterusnya Iman. Aula. Bagus. Duhum. Masya-Allah, bagus, very good Iman. Seterusnya Iman. Okey, masya-Allah, bagus, very good Iman. Okey Iman. Sebut yang ya dulu Iman. Boleh ya. Bagus. Sebut yang selepas huruf ya. Na, tapi na tu dia sakinah, dia sukun, tanda mati. So bila sukun tanda mati dia tak boleh baca na, dia kena sebut Cuba Iman sebut Okey. Ya campur jadi apa Iman? Yan. Okey Iman. Wayan. Bagus. Bagus. Masya-Allah, bagus juga Iman. Seterusnya Iman. Wala. Bagus. Un. Fu. La. Lai. Bagus. Im. Okey. Okey Iman, sebut yang garis pertama. Ho. Okey. Sebut yang ini. Waw. Bukan wah, dia u. Okey. Kha campur wu jadi apa Iman? Ku.
Bukan. Kho campur wu. Hu. Okey, Iman sebut kho, Kho. U. kho, wu. Kho. U. Kalau baca gabungkan dia. Hu. Hu. Iman sebut wu je. Kho mana kho? Kho. Iman sebut Hu. kho dulu. Hu. Baca sebut kho, lepas tu sambung dengan wu tadi tu. Hu. Hu. Kho, sebut kho dulu. Kho. Kho, Kho. u. Sebut U. sebut nombor 1, lepas tu kemudian nombor 2. Ho. 2. U. U. Ho. Bagus. U. Okey. Sekarang ni Ustaz nak Iman gabungkan dia. Okey. Kho. Ho. Hu. Okey. Gabungkan dia. Hu. Hu. Gabungkan dia Iman. Hu. Kho. Hu. Okey. Terus gabungkan dia. Kho. U. Kho. Baca. Hau. Ah, Hau. Wala hau. bukan khau, bukan kha. Kho. Hau. Kho. Hau. Kho. U. Hau. Macam tu. Iman baca 1, kemudian baca 2. Kemudian gabungkan dia. Lagi sekali Iman. Hau. Bagus, very good Iman. Okay Iman. Wala. Bagus. Hau. Bagus. Fu. La. Lai. Fun ya Iman. Lai. Wala khawfun. Wala. Ha. Hau. Fu. Lai. Him. Ni macam ni Iman baca Iman. Fun. Lidah Fun. Iman kena dekat langit-langit. Fun. Fun. Okey. Lagi sekali Iman. Bagus. Wala. Bagus. Hau. Bagus. Fun. La. Ilai. Lai. Okey, yang ni betul dah. Lai. Yang ni. Lai. Lai. Bagus. Lai. Him. Okey, Masya Allah. Bagus juga Iman. Okey Iman. Baca lagi sekali untuk lancarkan balik bacaan Iman. Boleh? Wala. Hau. Jangan baca wala. Wala tu satu harakat. Iman kena baca 2 Wala. harakat. Bagus. Hau. Kho. Jangan baca laju-laju Iman. Jangan baca laju-laju. Slow. Wala khaw. Baca slow. Jangan baca laju-laju. Wala. Bagus. Hau. Bagus. Fu. Sama-sama Iman. Iman baca fu. Iman jangan baca laju-laju. Iman jangan baca laju-laju. Nak habis. Jangan. Jangan baca nak cepat habis. Iman baca satu persatu dengan sempurna. Bukan fu tapi fun. Cuba dengar Ustaz baca. Wala khaw fun. Baca satu persatu. Okey Iman, lagi sekali Iman. Wala. Bagus. Hau. Bagus. Fun. Bagus. Bagus. Lai. Bagus. Masya Allah, macam tu Iman. Boleh tak Iman? Iman buat macam tu je. Baca satu persatu. Yang penting sempurna bacaan. Betul kita punya bacaan. Okey, lagi sekali Iman. Wala. Bagus. Hau. Bagus. Fu. Fun. Bagus. Bagus. Lai. Bagus. Him. Masya Allah, bagus juga Iman. Sadaqallahul azim.
sabannallazina kafaru Bagus. annama Bagus. numli lahum Bagus. khairun li anfusihim Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. innama numli lahum li liyazdadu isma Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. walahum azabum muhin Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. Makanallahu liyazarul Bagus. mu'minina ala ma antum alaihat taya. Okay, Masya Allah, bagus juga, Fatih. Tapi Fatih terbaca mas 2 harakat, sepatutnya 4 atau 5 harakat. Ada lagi sekali, Fatih. Minta maaf, Fatih. Ma antum Bagus. alaihi tayami Bagus. zal bisa minat tayyib Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. wa maka nawwahu liyutali'akum Bagus. alai ghaibi walakin nawwaha yajtab Minta maaf, Fatih. Nun, wajibul gunnah. Dengung 2 harakat. Kalimah Allah. Panjang 2 harakat. Walakin Allah. Minta maaf, Fatih. walakin nawwaha Bagus. yajtabi Bagus. Merusulihi man yasha. Okay, Masya Allah, bagus juga, Fatih. Sorry, Fatih. Fatih terbaca su panjang. Sepatutnya 1 harakat sahaja. Mirusulihi. Okay, lagi sekali, Fatih. Minta maaf, Fatih. Yajtabi merusulihi Bagus. man yasha. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. Fa'aminu billahi wa rusulih. Okay, Masya Allah, bagus juga, Fatih. Su pendek, Fatih. Fatih terbaca 2 harakat tadi. Lagi sekali, Fatih. Minta maaf, Fatih. Fa'aminu billahi wa rasulihi elih. Okay, bagus. Lagi sekali, Fatih. Warusulih. Warusulih. Okay, minta maaf, Fatih. Lagi sekali, Fatih. Wa rusulih. Okay, bagus. Fa'aminu billahi wa rusulih. Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. Untuk minu atat taku falakum Bagus. ajrun azim. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. Walayah sabannallazi Bagus. na yabkhalu nabima atahumullah min fadlihi. Okay, bagus. Very good, Fatih. Tapi minta maaf, Fatih. Fatih terbaca bima terbaca 2 harakat. Sepatutnya 4 atau 5 harakat. Minta maaf, Fatih. Lagi sekali, Fatih. Yabkhalu Bagus. nabima Bagus. atahumullah Bagus. min fadlihi huwa khairan lahum. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. Dot, dia tak boleh baca false. Dia kena baca milfaud. Dia tekan terus. Milfaud. Bagus. Bagus.
min fadlihi Bagus. huwa khairan lahum Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. huwa syarrul lahum Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. ayutawakuna ma ja'ilu bihi yaumal qiyamah. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. Bukan jahilun. Kalau titik dekat depan, dia sebenarnya huruf ba. Nabi Okay, bagus. Very good, Fatih. Minta maaf, Fatih. Lagi sekali, Fatih. Minta maaf. ayutawakuna ma bikhilu bihi Fatih tersalah baca yaumal bikhilu. Bukan bikhilu, bakhilu. Bakhilu. Okay, minta maaf, Fatih. sayutawakuna ma Bagus. bakhilu Bagus. bihi yaumal qiyamah Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. walillahi mirasus samawati wal ard Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. wallahu bima ta'maluna khabir. Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Fatih. Sadaqallahul azim. Okay, Alhamdulillah wa syukurillah. Tahniah Fatih kerana terberjaya membaca dengan okay, Adi. Wa qad nazzala وقد نزلنا wa qad nazzala. Okay. نزلنا Nazzala. Wa qad nazzala. نزلنا عليكم Okay. في Hadi. Wa qad nazzala. Bukan nazzalna. Okay, lagi sekali Hadi. Wa qad nazzala. Okay, Hadi. وقد نزلنا Lam. وقد نزل Hadi. Wa qad nazzala. نزل عليكم Bagus. Bagus, Hadi. Fi. Okay. Lagi sekali Hadi. Wa qad nazzala alaikum fi. Okay, Hadi. Hadi ke Ustaz. Wa qad. Okay. وقد Bagus. نزل وقد Naz نزل alaikum fi. Okay, Hadi. Alaikum fi. عليكم في Okay, Masya Allah, bagus. Very good, Hadi. Okay, dari awal Hadi. Okay. Wa qad nazzala alaikum. Hadi mengaji 5 minit je. Hadi boleh main game 5 jam. Hadi main game 5 jam. Hadi mengaji 5 minit je. Hadi tolong fokus. Ustaz. Okay. Hadi main game 5 jam tau. Hadi mengaji hanya 5 minit je. Tak sampai 5 minit. Tolong fokus Hadi. Ulang balik. Wa qad. وقد نزل عليكم Nazzala. في Nazzala. الكتاب أن Bukan nazzalna. Nazzala. Wa qad nazzala. نزل Bagus. Lagi sekali. Wa qad. وقد نزل عليكم في Bagus. الكتاب أن إذا سمعتم Bagus. آيات الله يكفر بما Biha. ويستهزأ Bukan bima, bukan بها bima. Biha. Yukfaru بما biha.
يستهزئوا بما Bukan bima Hadi. فلا Ulang balik. Yukfaru biha. تكفروا Ulang balik. Yukfaru biha. يكفروا بما Bukan bima. Hadi. ويستهزئوا Biha. بما فلا Biha Hadi, bukan bima. Yukfaru biha. Bukan bima. Yukfaru biha. Bagus. Ha panjang. Bukan satu يكفر harakat. بها ويستهزأ بها Bagus. فلا Bagus. تقعدوا معهم Bagus. حتى Ya. يجي Yahu. يخوضوا Yahudu. في حديث Yahudu fi hadithin. خدوس في حديث غيره Hadi baca yang ni je. Yahudu. يخوض Bagus. Fi hadithin. Fi hadithin. في حديث Ghairi. غيره Okey, bagus. Very good Hadi. إنكم Bagus. إذا مثلهم Ni idgham ma'al gunnah. Idam mithluhum. Okey, dua harakat. Yang ni dua harakat juga tau. Wajibul gunnah. إنكم Bagus. إذا مثلهم Idam. Rapat bibir Hadi. Rapat bibir Hadi macam bibir ustaz. Idam mithluhum. Okey, Hadi. إنكم إذا مثلهم Okey, Masya Allah, bagus. Very good Hadi. إن الله Bagus. جميع إن الله جميع Bagus. المنافقين Bagus. والكافرين Bagus. في جهنم جميعا Fi jahannama jami'a. Ulang في balik. جهنم جميعا Okey, bagus. Lagi sekali. Hadi, ulang balik Hadi. Wal kafirina. والكافرين في جنة مجعين wajib Bagus. atim muzjatun fa'auf Wajibna bi bida'atim. Ulang kat sini Aminah. wa nabi bida'atim muzjatun fa'auf lanal kaila wa tasaddaqala alaina. Okay, Masya Allah, bagus. Aminah, kalau kita wakaf dekat, kalau kita berhenti dekat hukum yang ada mad jaiz munfasil, dia kena baca dua harakat sahaja. Tapi kalau kita wasal, baca bacaan terus, kita terus baca, sambung, kita akan baca 4 atau 5 harakat seperti mana Aminah baca tadi. So Aminah baca tadi 4 atau 5 harakat, sepatutnya ketika bacaan sambung, tak nak berhenti kat sini, baru baca 4 atau 5 harakat. Kalau nak wakaf, nak berhenti kat sini, kena baca 2 harakat sahaja. Okay, boleh ke Aminah? Boleh. Okay, bagus. Boleh ke Aminah lagi sekali Aminah? Fa'aufilanal kaila wa tasaddaqa alaina. Tu Aminah baca berapa harakat tadi? 2. Okay, Masya Allah, bagus. Boleh ke Aminah berteruskan bacaan?
Innallaha yajzil mutasaddiqin. Masya Allah, bagus, very good Aminah. Tapi jangan lupa Aminah, wajibul gunnah hendaklah wajib dibaca 2 harakat. Innallaha. Okey, lagi sekali Aminah. Innallaha yajzi Bagus. mutasaddiqin. Okey, Masya Allah, bagus juga Aminah. Okey, Amin tolong ulang balik bacaan untuk lancarkan balik bacaan Aminah. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Okey, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Okey, Masya Allah, bagus juga Aminah. Mim sakinah bertemu ba ikhfa syafawi. Hendaklah dibaca dengung 2 harakat. Okey. Aminah tolong ulang balik. Yang ni pun sama. Mim apa? Mim idgham syafawi. Okey, yang ni pun dengung 2 harakat. Mim mati bertemu ba ikhfa syafawi. Kena dengung juga 2 harakat. Alimtum ma fa'altum bi Yusufa. Okey, 2 harakat dengung. Okey, lagi sekali Aminah, minta Aminah. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Masya Allah, bagus, very good Aminah. Wa akhihi iz antum jahilun. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. 4 harakat, mat awal disukun. Very good. Kejap dah Ustaz. Oh, okey, boleh. Ustaz. Okey, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Qalu innaka la anta Yusuf. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Tapi minta maaf Aminah. Dua tadi Aminah terbaca 2 harakat. Sepatutnya mat jaiz mufasil kalau dalam keadaan wasal hendaklah baca 4 atau 5 harakat. Lagi sekali Aminah. Qalu innaka la anta Yusuf. Masya Allah, bagus, very good Aminah. Qala ana Yusufu. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Qad manallahu alaina. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Qalu tallahi laqad sarakallahu alaina. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Tolong ulang balik Aminah untuk lancarkan balik bacaan. Laqad sarakallahu alaina. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Wa in kunna lahatiin. Masya Allah, bagus, very good Aminah. Bukan la khati'in. Lagi sekali Aminah, minta maaf. Wa in kunna lahatiin. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Qala la tasriba alaikumul yawm. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Matlin hendaklah baca 2 hingga 6 harakat. Sebaik-baiknya 4 harakat. Bagus, very good. Yaghfirullahu lakum. Masya Allah, bagus, very good Aminah. Lafzul jalalah kena baca panjang sedikit. Allahu lakum. Yaghfirullahu lakum. Masya Allah, bagus, very good Aminah. Wa huwa arhamur Okay, rahimin. Masya Allah, bagus, very good Aminah. Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni. Okay, Masya Allah, bagus, very good Aminah. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Masya Allah, bagus, very good Aminah. Walamma fasalatil iru qala abuhum.
Okay, Masya Allah. Bagus, very good. Aminah. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Bagus, very good. Aminah. Laula an tufannidun. Okay, Masya Allah. Bagus, very good. Aminah. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Masya Allah. Bagus, very good. Bagus, very good. Aminah. Tolong ulang balik Aminah untuk lantar maaf Aminah. Innaka lafi dhalalikal innaka lafi dhalalikal qadim. Okay, Masya Allah. Bagus, very good Aminah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurlah. Tahniah Aminah kerana terberjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada petang ini. Daripada buang alif dan hendaklah digantikan alif tu dengan huruf konsonan yang kat depan tu. Huruf konsonan yang kat depan tadi tu. Huruf konsonan. Maka huruf alif dibuang, huruf waw dikekalkan kerana dia adalah huruf vokal. So maka terjadilah cu tadi tu. Ca dengan waw. Okey, seterusnya kalau co pun sama. Kata dasar O dia adalah bermula daripada alif dengan waw. Terbentuknya huruf O daripada alif dengan waw. Tapi bila ada huruf pertama hukum konsonan, huruf kedua dia adalah huruf vokal, maka yang alif dengan huruf konsonan tadi tu, maka waw dikekalkan. So jadilah co. Okey, dapat ke Aminah? Dapat. Okey. So untuk petang ni kita belajar ni je dulu ya, boleh Aminah? So insya-Allah untuk petang esok kita akan masuk kepada satu sukukata tertutup mempunyai dua huruf. Okey. Esok kita akan belajar satu sukukata tertutup mempunyai dua huruf. Okey, contohnya okey. Ada dua je huruf jawi. Tapi dia adalah sukukata tertutup. Maksudnya diakhiri sukukata itu tersebut dengan dua huruf. Okey. So kita akan tengok apa yang berlaku pada huruf sukukata seterusnya. Okey. So insya-Allah, sebab apa kita kena belajar benda ni? Benda ni basic. Nanti benda basic ni kita akan belajar juga macam mana kita nak tulis jawi untuk sekolah menengah. Contoh, kita nak tulis bangsal, macam mana nak eja bangsal? Okey, dia mesti hilang alif tu sebabkan oleh hukum satu suku kata tertutup yang ada dua huruf saja. So maka alif tu akan sendiri akan gugur. Okey, insya-Allah esok kita akan masuk yang ni. So hari ni kita belajar yang ini saja, okey? Untuk suku kata yang kedua daripada huruf vokal semalam tu, huruf vokal yang ada alif dimulai dengan alif tu digantikan pula dengan huruf konsonan. Iaitu huruf pertama konsonan dan huruf kedua adalah vokal. Huruf vokal dikekalkan, huruf konsonan saja yang kita tukarkan dia. Okey Aminah? Boleh Aminah? Boleh. Okey, insya-Allah. Insya-Allah kita masuk esok dia sama je macam hari ni, cuma kita tengok yang ada dua huruf pula. Okey. So insya-Allah Aminah, tahniah kerana telah mempelajari hukum tajwid pada petang ini. Okey. illalladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfirah. Masya Allah, bagus, very good Amni.
ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okay, Masya Allah. Bagus, very good. Amni. Fala'allaka tarikum ba'dama yuha ilaih. Okay, Masya Allah. Bagus juga Amni. Yang ni Amni terbaca tarikum ba'da, bukan tarikum ba'da. Amni tertinggal ta yang ada mat asli tu. Okay. Fala'allaka tarikum ba'da. Sekali Amni. Fala'allaka tarikum ba'dama yuha ilaih. Okay, Masya Allah. Bagus juga Amni. Okay, dia ilaik tu adalah madli dengan harakat. Paling afdal hendaklah baca 4 harakat. Boleh dapat tak Amni? Okey. Boleh. Okey, bagus juga Amni. Teruskan bacaan Amni. Wadaikum bihi sadruka ayyaqulu lawla unzila alaihi kanzun awja. Okey, Masya Allah. Bagus juga Amni. Okey, yang ja tu dia adalah mat wajib muttasil. Tapi waqaf dia akan jadi nah harakat. Auja. Okey. Tapi tak apa, Amni boleh ambil dekat sini Amni. Yang ja tu akan jadi 4 atau 5 harakat kalau kita wasal. Okey, teruskan bacaan Amni. Laula unzila alaihi kanzun awja. Okey, Masya Allah. Bagus juga Amni. Ma'ahu awja ma'ahu malak. Okey, Masya Allah. Bagus juga Amni. Innama anta nazir. Okey, Masya Allah. Bagus juga. Amni baca tadi tu hampir kepada huruf zod. Nazir. Jangan baca zod kan. Dia zal. Nazir. Lidah atas gigi. Tengok Ustaz punya lidah. Zir. Innama anta nazir. Okey, kalau zir dia akan jadi huruf zod. Okey Amni. Minta maaf Amni lagi sekali Amni. Innama anta nazir. Okey, Masya Allah. Bagus Farika Amni. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Okey, Masya Allah. Bagus Farika Amni. Am yaquluna iftara. Okey, Masya Allah. Bagus Farika. Qul fa'tu bi'ashri surim mislihi muftarayat. Okey, Masya Allah. Bagus Farika Amni. Okey, Amni, yang ni semua ada satu harakat sahaja. Dia tidak ada mat asli kat sini. Bi'ashri surim. Tadi Amni baca macam tu. Yang waw dia hidup waw tu bagi fathah. Bi'ashri suwarim mithlihi. Okey, macam tu bacaan dia. Okey, lagi sekali Amni dari awal minta maaf Amin. Qul fa'tu bi'ashri suwarim mislihi muftarayat. Okey, Masya Allah. Bagus dari ke Amni. Wad'u man istata'tum min dunillahi
dunillahi in kuntum sadiqin. Okey, masya-Allah, bagus very good Amni. Alhamdulillah wa syukurillah. Sadiqin, ma'arif li sukun. Panjang dia 2, 4, 6 harakat. Paling terbaik ambil 4 harakat, okey? Semua kali yang ada dengung-dengung tu kena baca 2 harakat panjang dengung dia. Okey, boleh tak Amni? Boleh, Okey. Ustaz. InsyaAllah Amni, kita akhiri tahniah kerana terberjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada petang ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada petang esok dan insyaAllah kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa selepas mengaji. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Okey, masya-Allah, bagus juga Afwan. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك Okey. Minhu dengung 2 harakat, ikhfa syafawi, bukan so. Sautika wa ajlib, qalqalah. Okey. Lagi sekali Afwan, minta maaf Afwan. منهم بصوتك وأجلب بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Okey, masya-Allah, bagus juga Afwan. Tolong ulang balik untuk lancarkan bacaan Afwan, minta maaf. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Bukan ghurura. Okey, lagi sekali Afwan, minta maaf Afwan. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Masya-Allah, bagus juga Afwan. Sadaqallahul azim. Tahniah Afwan kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada petang ini. Alhamdulillah wa syukurillah. InsyaAllah Afwan, kita jumpa lagi pada petang esok. Dan kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa selepas mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afwan. Bye. Tamkin. Okey. 2 harakat. Okey, lagi sekali Anas, minta maaf Anas. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أن يحيي الموتى. Okey, 2 harakat. Yal. Okey, minta maaf Anas, lagi sekali Anas. Okey, Ustaz. Okey, bagus juga Anas. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
Jangan baca laju-laju. 2 harakat. Ayyuhyiyal mauta. Okay. Dapat Anas? Dapat. Ayyuhyiyal mauta. 2 harakat. Okay, minta maaf Anas. Lagi sekali Anas. أليس ذلك بقادر على أن يحيي أن يحيي أن يحيي الموتى Ayyuhyiyal mauta. Lagi sekali Anas. Okay, start. Okay, bagus. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Yuhyi. Baca dengan jelas. Okay, jangan samar-samar. Yuhyiyal. Yuhyiyal. Okay. Baca yang ni je Anas. Bagus. يحيي الموتى. Okey, bagus. Ya, Anas baca 2 harakat ke? Okey. Anas kena baca 2 harakat tu semua kena sama Anas Yang ni 2 harakat panjang dia macam ni, 2 harakat panjang dia lain. Dia tak boleh macam tu. Anas kena baca panjang 2 harakat tu semua sama. Daripada awal sampai habis kena sama. Contohnya panjang ai. Ai. Macam tu 2 harakat. Ai. Macam tu juga dengan ya. I tu tadi 2 harakat. Yi. Okey, Ustaz ulang balik. Ayyuhyiyal mauta. Semua 2 harakat mesti kena sama panjang. Tak boleh baca tempat lain baca 2 harakat panjang sikit. Ke tempat lain panjang 2 harakat pendek sedikit. Okey, dapat ke Anas? Okay, dia kena sama panjang. Za pun sama. Kena baca sama panjang. Za. Ai. Yi. Okey. Ta. Okey, semua kena baca sama kadar bacaan dia. Ya, betul. Okey. Okey, lagi sekali Anas minta maaf Anas. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Okay, Masya Allah, bagus juga Anas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Okay, bagus juga Anas. Bukan nu Hal ata 'alal insani hinum. Lagi sekali Anas minta maaf Anas. Okay, bagus juga. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Okay, Masya Allah, bagus juga Anas. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. Masya Allah, bagus juga Anas. فجعلناه سميعا بصيرا. Masya Allah, bagus juga Anas. Lagi sekali Anas minta maaf Anas. Tolong ulang balik untuk lancarkan balik bacaan. Minta maaf. Okay, start. Bagus, very good Anas. فجعلناه سميعا بصيرا. Okay, Masya Allah, bagus juga Anas.
Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Okay, Masya Allah. Bagus juga Anas. Inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Okay, bagus juga Anas. Lagi sekali Anas. Minta maaf Anas. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Okay, Masya Allah. Bagus juga Anas. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Okay, Anas baca 3 row kat sini. Minta maaf Anas. Lagi sekali Anas. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Okay, Masya Allah. Bagus juga Anas. Sadaqallahul Azim. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Tanya Anas kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada malam ini. Okay, insyaAllah Anas. Tanya lagi sekali. Okay, yang ini, yang la ni hukum dia mad. Okay, la hukum dia mad jaiz. Mad jaiz mufasil. Kalau mad jaiz mufasil tu dia hendaklah dibaca 4 atau 5 harakat la tu. Macam mana cara bacaan dia? La, tengok dari ustaz. Wala ataupun wala 4 atau 5 harakat. Okay, itu kadar bacaan untuk la. Kalau a pula, yang ni a, dia selepas a dia ada sabdu tau. Ada sabdu. Selepas huruf a dia ada sabdu. So hendaklah dibaca 6 harakat. Amina. Okay. Lepas tu 6 harakat. Yang ni kena dengung lah 2 harakat. Kenapa? Ni kena dengung. Okay. Sebab dia wajibul gunnah. Dia wajibul gunnah. Okay. So hukum keseluruhan ni adalah mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Okay, semua sebut mad lazim. Mad lazim Kalimi musaqqal. musaqqal. Okay, Masya Allah, bagus, very good. Okay, sekarang ikut ustaz. Wa. La. Okay, kalau ustaz sebut tu tahulah kat mana ustaz sebut. Okay, lagi sekali. Wa. Okay, tengok jari ustaz. La. Bagus. Sekarang kita masuk huruf alif pula. Yang tu dekat mim sabdu tu. Okey, 2 harakat. Kemudian
Kemudian mi. Mi. Bagus. Kemudian na. Satu harakat. Na. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kalau Ustaz baca dulu, antum cuba dengar. Cuba tengok dan dengar, okey? Wala amina. Okey, sekarang ni antum baca sama-sama. 1 2 3. Wala amina. Okey. Yang tu dah bagus lah, 6 harakat. Cuma kena dengung. Minina. Dengung jangan lupa. Okey, lagi sekali. Baca sama-sama. 1 2 3. Wala Bagus. amina. Masya Allah, bagus, very good. Okey. Okey, seterusnya. Sana'a Bagus. nuqawmi. Bagus. Okey, Masya Allah, bagus, very good. Okey, seterusnya. Nuha. Sana'a Bagus. nuqawmin. Okey, Masya Allah, bagus, very good, Nuha. Okey, seterusnya. Bagus. Jannatul Bagus. ma'wa. Okey, Masya Allah, bagus, very good. Okey, seterusnya. Nuha. Jannatul ma'wa. Okey, Masya Allah, bagus, very good, Nuha Furqan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Okey, azim. Alhamdulillah, syukurlah. Tahniah Nuha Furqan. Tuan berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada malam ini. InsyaAllah kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa selepas mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, Nuha Furqan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuha Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okay, Nuha Furqan, selamat malam. Selamat bercuti. Bye. Bye.